Bila nak capai public listed ni, banyak yang masuk China. Melayu tak ramai. Kenapa orang buka public listed China? Sebab Melayu ni dia pandai niaga, tapi dia tak pandai bisnes sangat. Maknanya dia tak pandai buat corporation, buat entiti yang dia tak ada, dia mati pun bisnes tu boleh diwariskan pada beberapa generasi kan. Orang Melayu ni niaga, dia niaga jual beli. Tu satu, dia memang mahir masalah. Yang kedua, Melayu dia jual niaga, jual beli. Lepas tu dia bina team kan. Macam sekarang lah kita dalam proses bina team. So bila dah bina team, dia ada masalah pengurusan kewangan. Dia draw duit, dia kata rumah mewah besar, besarkan anak, besarkan bini, tambah lagi bini. So tu kesilapan lah, tapi tak semua. Tapi banyak yang start dari situ. Kemudian stage ketiga, dia buat profit loss statement lah. Profit loss statement, keluarkan duit cara kaedah tak betul. So menyebabkan akan company tu tak grow lah. Sebab duit tu dah dicuri secara senyap. Jadi hire accountant ataupun buat sendiri manipulate accounting. Jadi tak cantik. So ramai yang bisnes Melayu just start dekat level ketiga tu. Level dah buat profit loss, dah cantik kan. Submit tax and buat lagi. Tapi beza dengan China, dia kurang dua elemen lagi. Stage yang keempat adalah macam mana dia nak naikkan company value. So bila buat valuation, company ni value dia sekian. So cara nak naikkan tu ada banyak cara lah. Dia nilai company tu, dan ada nilai value dia. Jadi nak naikkan value tu, dia kena kurangkan pegangan saham dekat dalam syarikat dia. So dia kena bawa masuk talent yang lebih baik untuk growkan lagi syarikat. So macam mana nak naikkan tu, itu yang pergi ke public listed bursa. So tarik investor. So investor tak cukup, buka dana awam, keluarkan IPO, terbitkan IPO, buat prospectus. Jadi valuation company dapat dinilai, keluarkan nilai terbitan saham tadi tu. Offer pada public, dan bila dah jadi public listed, so pegangan adalah bukan milik pengarah, bukan milik founder. So dia adalah milik awam yang perlu buat laporan setiap kuartal. Then last sekali, exit plan. Owner yang buka syarikat, withdraw, company jual. Jadi yang pegangan list saham adalah KWSP, kemudian Khazanah Nasional, bank-bank negara, betul, macam Speedmart. So bila bisnes ni dah level tu, dia dah adalah sebuah corporation yang menjadi sampai public listed sebagai 30 company penunjuk aras ekonomi negara macam Maybank, Tenaga Nasional. So dah jadi entity. Dia bukan lagi bisnes yang level cap ayam kan? Yang SME 5 juta, 10 juta pun masih cap ayam lagi kan, masih lagi enterprise. Ni yang level dah billion. So nak ke arah tu tak ramai lah yang nak ke arah tu.